InsyaAllah ready. Cuma bila nampak nurse di depan saya ni, saya rasa keyakinan diri tu makin lama makin tinggi lah. Nurse kena fokus ya, nurse. Sampai Precision lah. nurse semua nak cakap. Saya lepas ni nampak macam clear vision lah. Saya nampak yang lebih jelas. Nampak yang lebih jelas. Prosedur apa? Saya dah brief, dah explain dulu dari depan. Saya ingat procedurnya Zai Smile. Senyuman saya dalam senyuman manis. Betul. So Zai Smile, dia tak patut sampai ambil masa yang panjang untuk recover. Tapi very quick, Very quick, yeah. painless. Like this. Ya. Dan saya tak sabar ni. Tak sabar. Saya bawa kembali dia. Bagus habis. Terus silakan you first. Ini sebab nak autism. Lah prosedurnya sangat cepat. Saya rasa tak sampai pun 10-15 minit, kejap je. Rasa geli-geli je, tak rasa sakit. Seriously, tak rasa sakit langsung. Ni pun baru habis, mata pun okey lagi. Saya tak pastilah sebab saya tak tengok mata saya macam mana sekarang. Feels good. Kalau saya tahu macam ni boleh cepat dan tak sakit, dah lama dah saya buat. Terima kasih kerana menonton video di My Paparazzi. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Bye, jumpa lagi.